Alamak. Okay, morning guys. So hari ni hari ke-5 kita orang dah dekat Kazakhstan. So hari ni kita orang akan pergi Shimbulak. Kalau time autumn and winter dia akan buka dalam pukul 8.30. Tapi kalau summer dia buka pukul 10. So ni apartment kita orang. Okay. And dia tak ada lift tau. Okay, jom. So ni suasana apartment kita orang. Okey je, cuma yang tak okey dia tak ada lift. Hari ni hari Selasa, kita orang nak pergi Shimbulak ni bertembung dengan orang nak pergi sekolah, orang pergi kerja. So dia agak jam sikit sebab kita keluar awal pagi. Sepanjang duduk dekat Kazakhstan ni, kami akan fully guna Yandex. Fungsi dia sama je macam kita guna Grab. Untuk pergi ke Shimbulak ni, korang ada dua pilihan, sama ada nak naik bas ataupun Yandex. Kalau nak naik bas, korang kena naik bas yang nombor 12 dan akan berhenti ke Midyou Station. Alhamdulillah, kita orang dah sampai ke Shimbulak. Kalau korang naik Yandex, diorang akan drop betul-betul dekat sini lah. Korang naik tangga ni untuk beli tiket dulu. Sebab before datang sini, I tengok dulu orang punya review. Kalau weekend memang ramai gila dengan turis, dengan lokal juga. So kita orang dah tahu weekdays ni memang kosong. Sekarang dalam pukul 8.46 pagi. So kita akan buka tiket. Dekat Shimbulak ni dia ada 3 stesen. First station ni nama dia Midyou Station. So dekat sini kami beli tiket round trip 360 cable car. Hi, I want to buy 360 round trip for two. So kalau nak naik yang 360 punya, korang kena naik yang Samsung. Okay. So kita orang dah naik. Tengok view dia lawannya. Okay, sekarang dah sampai dah checkpoint 1. Lepas tu dia ada 2 tau. Korang nak continue naik kabel car yang bertutup ataupun yang open air. So kita orang akan naik yang open punya cable car. Walaupun tengah panas terik ni, tapi bila lagi kan nak cuba. Oh, this one? My Tiket вот пусто. set. Oh, kena beli kat situ? Okay. Oh, lain. Kalau korang nak naik chairlift ni, korang kena beli tiket lain dekat Shimbulak Resort ni. Ni untuk open, yang ni untuk close. Kat checkpoint nombor 2, korang kena beli lagi. Dia tak adalah scary sangat. Mungkin bila turun tu rasa cerun lagi kot. Dia macam sebab dia ni naik macam okey lagi. Okay, sekarang sumpah panas gila. Makan biskut. Bahagian atas ni dah start snow. So nak main snow sikit-sikit boleh lah. I jumpa pun orang yang turun daripada sini. Boleh lah main. So mana? Saya turun sana. Oh. Down on the left side. Okay. Okay, thank you. Thank you.
sampai juga dekat Simbulak. Tapi yang tu menegak. Oh. Dan dekat sini ada snow. So siapa yang nak main snow, boleh je main. Okay. Stesen yang ketiga kita orang tak boleh naik sebab dia ada maintenance for winter season nanti. View dia memang sangat cantik. Matahari memang terik gila lah pagi ni. So korang jangan lupa pakai sunscreen dan bawa spek mata hitam siap-siap. Dia ada kafe. Saya kau bayangkan makan dengan view macam ni. Cantik gila kot. Panas terik tapi angin dia sejuk. Jom. Okey, kegigihan untuk takat gambar. Wih, sejuk gila. Lagi satu, kalau bab-bab takat gambar macam ni, kalau korang betul-betul nak, korang boleh ambil. Macam kita orang bagi je dia tangkap, lepas tu kita orang akan pilih gambar mana yang kita orang nak. Dan dia pujuk untuk ambil semua gambar yang dia tangkap. Untuk sekeping gambar melayang $8. Tak sampai pun, 7 lebih. Okey. So kalau korang rasa nak ada kenangan dengan video drone, korang boleh je ambil dengan fotografer dekat atas ni. Kami duduk dekat Simbulak ni sampai tengah hari je sebab tak banyak aktiviti yang boleh buat. Melainkan kalau korang pergi time winter, korang boleh main ski dekat atas ni dan main snow dengan lama. Lagi satu, korang kena cuba naik chairlift ni. Chairlift ni memang first time I naik dan memang tak menggerunkan pun. Makan dekat Simbulak ni ada satu kafe yang halal, yang tak ada jual arak lah. So korang boleh pergi dekat kedai yang dalam ni ada surau juga. So untuk solat pun boleh dengan view yang cantik macam ni. Siapa yang tak nak? Tu ni apa ni, kuda ke? Ni beef. Ni tak tahu kuda. Nampak kuda kot. Nampak kuda. Makan. So dah sampai dah kat bawah. Dah petang pun still tak ramai orang. So korang kalau nak pergi Simbulak ni datang waktu weekdays. Korang kena ingat tau, korang tengok maintenance dia buat bila. Sebab kalau ikutkan macam sekarang ni dalam bulan 10, 6 hari bulan 10 sampai 20 hari bulan 10 diorang nak buat maintenance sebelum buka untuk winter. Korang boleh rasa musim autumn dengan winter sekali atas tu sebab ada salji juga sikit. So sekarang ni kita orang nak cari Yandex, nak balik ke hotel dulu. Kalau larat kita orang nak jalan-jalan kat bandar ataupun Kok Tobe. Nak rehat kejap. HR02. Okay, ni kereta kita orang. Hello. Ya.
Okay, sekarang pukul 5.13 petang. Nak jalan-jalan area Airbnb ni. Orang semua pakat balik kerja ni. Kat depan Airbnb kita orang ada taman permainan. Kita berjalan. Selama ini jalan. Kalau mall, sakit mall. Diorang ada laluan kereta, laluan e-bike, laluan jalan kaki. Ni laluan jalan kaki. So dia ada 3 laluan. Jalan kaki, e-bike, kereta. Bestnya kalau macam ni. So petang ni kita orang decide nak jalan dalam mall je. Tu je yang dekat dengan Airbnb kita orang. Krispy Kreme. So kat kawasan ni malam memang hidup juga. Hidup ramai student kot. Tu lah. Jalan-jalan jumpa pintu gerbang. Oh, ni donat samsa. Ni macam abang punya tu yang besar. Inilah waktu malam. Malam ni kita orang makan dodo pizza. Pizza halal. Halal. Korang dah bosan dengan doner kebab apa semua, bolehlah try pizza. Okay, ni apartmen kita orang. Tada. Okay. Untuk episod 6 ini, separuh hari kami habiskan masa dekat Shimbula. First time naik chairlift, ingatkan menakutkan tapi sangat-sangat best dengan view gunung yang sangat cantik. Dekat Shimbula ni pula, kita orang boleh rasa 2 musim dalam satu tempat. Boleh tengok view autumn yang sangat cantik dan juga boleh main snow dekat puncak Shimbula. Belah malam pula, kami jalan-jalan di sekitar Bandar Almaty berdekatan dengan tempat penginapan kami. Sambil-sambil tu, kita cari dinner dan top up makanan untuk kami bawa naik bas keesokan harinya. Episod yang seterusnya, kami akan jelajah 5 lokasi epik dekat Kazakhstan. Macam-macam benda yang berlaku. Antaranya bila kami tersalah pakai baju. Time tu suhu sejuk dia memang tak boleh nak buat bincang. Tapi direzekikan kita orang dapat merasa snow turun dekat gunung. Memang tu antara satu pengalaman yang sangat-sangat best dan tak akan dilupakan. Nak tahu apa yang terjadi? Korang tunggu dekat next episode.